Assalamualaikum dan salam sejahtera. Itu tadi sempat kami rakamkan telatah murid tahun 1 yang menggunakan sesi persekolahan 2011 seperti tadi. Keriangan dan kegembiraan itu mungkin juga boleh dikaitkan dengan kurikulum standard sekolah rendah KSSR. Tinjauan ke Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail 1 mendapati 236 murid tahun 1 mendaftar di sekolah ini. Mereka juga peneraju kurikulum standard sekolah rendah KSSR yang diperkenalkan tahun ini. Melalui KSSR, pengajaran dan pembelajaran menggunakan modul menggantikan buku teks, menjadikan teknik pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Selain itu, satu subjek diperkenalkan bertema semangat kenegaraan dan patriotik. KSSR ni kita tambah satu M lagi lah. M keempat tu adalah menakul. Dalam bahasa Inggeris dia disebut reasoning lah. Kita nakkan supaya pelajar-pelajar, budak sekolah ada diberi kemahiran untuk menakul, untuk reason out lah, baik buruk ya gitu ya. Dia mesti ada kemahiran itulah. Ternyata alam persekolahan disambut baik murid-murid tahun 1. Ada boleh main football, boleh main rollerblade, boleh makan kat kantin, dan boleh learn, dan boleh baca. Memang nampak bersemangat lah untuk dia mulakan sesi persekolahan pada tahun baru ni. Tapi keadaan kat sini jam sikit lah kawasan Taman Tun.